Selamat petang. Terima kasih rakan-rakan media sebab menunggu sehingga prosiding inquest selesai. Ringkasan, hari ini saksi kanak yang ketiga. Untuk secara ringkasnya, dia memberi keterangan yang Zara dipanggil ke dom lain, dan dia dengar juga ada perkataan yang dikeluarkan oleh pelajar lain semasa Zara di soal siasat. Itu jelas bagi dia, dan dia juga ada menyatakan semasa perkataan itu dikeluarkan, pelajar yang menyiasat Zara tersebut dalam keadaan marah, dan dia juga mengesahkan ada melihat lencana bendera, melihat juga sepucuk surat yang kepunyaan Zara. Saksi ini tidak terlalu banyak menceritakan tentang kejadian, sebab sewaktu tu dia bercerita dengan kawan-kawan dia lah pada masa tu. Itu ringkasan yang mengenai saksi kanak-kanak yang ketiga hari ini.